Apa hukum kita melakukan imsak kerana zaman Nabi tidak ada imsak? Tengok. Syekh Wahabi dia kata, ngaruk je imsak ni. Mana ada zaman Nabi imsak? Ni soalan terakhir lah. Yang sebenarnya mereka ini tak kenal hadis Nabi. Imsak ini daripada hadis Nabi. Nah, antaranya hadis daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Zaid kata, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila shalah. Kami dulu pernah bersahur, makan sahur dengan Nabi. Kemudian Nabi bangun sembahyang. Mana sembahyang subuh lah. Lalu bertanya Anas bin Malik. Anas mari tanya. Dia kata, ma qadru baina sahur wal azan. Antara sahur dengan azan itu jarak jauh mana? Jawabnya Zaid bin Sabit, qadru 50 ayat. Jaraknya sekadar 50 ayat. Mana Nabi berhenti makan dengan sembahyang subuh 50 ayat. Ulama moden antaranya ulama Syria dan ulama Iraq kira 50 ayat lebih kurang 10 hingga 15 minit. Kerajaan kita sini imsak 10 minit sebelum waktu subuh. Itu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lepas tu kalau tak pandai, jangan awak pandai-pandai. Nah, awak panggil jadi apa? Palatau. Faham? Nampak? Jadi mudah-mudahan kalau tak dapat banyak, tambah sedikit pengetahuan kita pada petang ini.